It is currently 6:19. Azan subuh sudah berkumandang. Tengah menunggu suami untuk bersiap-siap ke masjid. Apa? Jadi masuk solat pagi subuh kalau sempat. Lepas subuh ialah waktu syuruk Oh terus. ya. Waktu tak boleh solat. Itu waktu-waktu tak boleh solat. Lepas subuh dengan lepas asar. Kita berjalan untuk ke masjid. Dah sampai masjid tapi malulah nak record. Baca apa? Nawaitu i'tikaf fatihatan masjid illa ba'd. Allah maftahli Abu Bakar. Alhamdulillah dah selesai solat subuh berjemaah di masjid. Hari ni Ramadan yang keempat, kan? Yes, 4. Ya. Correct. Kita start Khamis, Jumaat, Sabtu. Today is Ahad. So Ramadan yang keempat. Planningnya suami nak bawa isteri dengan ceramah. Tapi hari ni tak ada ceramah masjid. Aduh. Nak opening kat sini ke nak opening dalam kereta nanti? Opening vlog. Pening dalam kereta je. Hello guys. Tadi last kita vlogging masa on the way berjalan balik daripada masjid nak ke rumah. Lepas tu planningnya dalam kepala lah, tapi suami tak tahu pun planning aku buat apa. Dalam kepala nak lipat kain, lepas tu nak settlekan barang dekat ruang tamu tu. Itu dah planning dalam kepala saya. Okay, lepas tu bila sampai rumah kan, masuk bilik, suasana pagi tu kan, yang sejuk-sejuk. Lepas tu macam sedapnya kalau tidur kan. Sedapnya tidur. Kita tidur lah, tidur. Buat alarm 8.30 pagi. Tak ada. Tak bangun 8.30 pagi. Sekarang pukul 11.19 minit. Untuk on the way nak ke KL East Mall nak cari baju raya. Baju raya korang tahu ni warna apa? Baju raya kita orang tahu ni warna, tak ada warna lagi sebab kita orang tak tahu lagi nak beli warna apa. Kita orang tak set warna apa since this year raya belah my side, and then my side jenis macam tak buat sedondon apa semua tu. So everyone is free to choose whatever they want. Tapi bila dah free ni kita jadi macam nak beli warna apa nak beli warna apa macam tu. Dia macam dah tak ada pegangan yang kuat. Suami dia follow isteri je lah. Mana baju yang isteri kata cantik, dia follow warna tu. Dia follow baju warna tu. Wait a minute. Dia follow warna baju tu. Betul. Guys, tak ramai orang kat mall. Mana korang pergi? Sila komen. Memang tak ramai lah orang dekat mall awal-awal Ramadan ni. Korang pergi hujung Ramadan Hujung Ramadan lah waktu untuk tak keluar rumah, waktu untuk banyakkan lagi ibadah. Cakap orang Belilah selas juga. macam dah ada orang masuk lah. Suami kita kalau boleh dekat pintu masuk mall tu dia nak parking kat situ. Betul? Kenapa? Puasa mah. Puasa nanti penat. Kalau boleh pintu masuk mall, terus ke lift ataupun escalator, kat situ dia nak masuk. Kat situ dia nak parking. Wah, kat bawah tu banyak lagi. Ikut awak saya follow. Saya berkenan satu baju dekat Bayu. Kalakisha. Kalian tengok warna ni dah satu je tinggal. Mesti mah. Lumi. Ya. Makanan ni
Dia kenan warna merah, tapi merah tinggal satu. Size XXXXXL. Dia hang mana yang ada saiz tu. Betul juga. Tak ada dah. Yang ni. Lawa. Hijau lah. Kita tak ada hijau lagi. Okey. Ni hijau pak ni. Tapi S dia macam besar je. Dah ada access lagi. Yalah, dia. Ada lah. Tapi yang ni hijau dah tak ada dah. XS lawa kot. Tapi pink. They have Lepas dah pink. too much pinks already. Try je lah kalau nak try. Nanti boleh beli online sebab benda ni awak nak tengok je kan dulu. Main dah sold out. Hijau. Tak ada. 400 kak, jangan risau. So bagi dia roam around dulu. Lepas tu nanti kita akan Dah ke habis lah yang saya berkenan yang tu je. Cristiano Ronaldo Imani. Sekarang kita dah masuk pop loop. Chala Kisha dia dah tak minat dah. Dia minat satu tu je. Lepas tu yang lain semua tak minat. So sekarang kita pergi kat pop loop pula. Awak tak pernah. Awak tak pernah ada. Yes, I am okay with hitam. So what actually I am not, tapi boleh lah. Sebab saya tak pernah ada hitam. Okay je. Saya tak ada hal. If you do black, I can do white. It's black and white. It's not black and yellow. Hitam lagi. Mesti awak tak ada baju nikah. Nikah. Bukan boleh pakai raya pun. Boleh lah. Itulah awak. Lepas dah pink. Tak tahulah. Tapi sekarang macam banyak baju warna pink, shades of red yang lawa daripada beberapa tahun lepas tu. Mata awak ada nampak macam tu. Yes. Even blues pun saya tak kenan. Biru tak cantik untuk baju. Biru untuk baju casual okey. Ada lagi satu? Oh ya. Kain saja, yes. Okay guys, sekarang kita dah turun. Tadi kita masuk ni lofa pun tak kenan. So kita turunlah kat booth bawah. Okay, Alex Mall ni tu yang best dia. Booth bawah ni banyak sangat. So every time raya memang kita orang akan turun bawah ni. Walaupun isteri biasa tak akan beli, tapi dia suka tengok bawah ni. Happy Pet University. Baju untuk si bulus. Baju untuk si bulus. Ni kita tak tahu kat mana. Tafa. Yes. Macam lain sikit kot for me lah. I don't know. Now we are at Karya Zara. Ini kat Katam guys. Katam guys. Oh, kain jatuh. Kain jatuh tapi warna biru. Sebenarnya biru okey je lagi, tapi macam tahun ke berapa kita ke biru? Last 2 years. This is the pink colour. Asyik biru pink tu je lah. Tengok ni yang warna coklat tu. Laki punya. Mesti ada yang tua punya tu. Oh, lawa tu pattern dia guys. Pattern dia lawa, kain dia. I like this. Guys, ini kat Bayu Somerset. Lawa tak lawa? The color, the combination color. My wife kata tak lawa. What do you guys think? This is the kain.
This is the top. Kita tak masuk lah. Masuk. Komen below guys. Kalau masuk kita suruh dia beli terus. Dia kata tak masuk. I don't know but macam okay. Okay guys. Dekat Bayu Somerset okay jugalah. Boleh lah masuk. Sebelum ni kita masuk macam kain-kain leka guys. Tapi sekarang macam okay. And the cutting tu cantik. Harga dia pun tak adalah Israel sangat. Boleh lah buat baju kedua. Tapi raya kedua kan kita kan tema bunian. Saya kalau bunian tu saya ambil baju ni je. Baju raya haji tahun lepas. Yes, sama. Okay. Kita shopping dulu. Kita orang dah keluar daripada LES Mall. Memang tak ramai sangat hari ni. Okay lah. Dia punya crowd tak terlalu heavy. It's just macam waktu biasa semua. Baju-baju raya tahun ni macam tak kena dengan hati ni. Macam tak kena sikit. Conclusion dia tak ada yang berkenan dengan hati lagi. So kita balik dengan tangan kosong. Hai. Sekarang pukul 3.41 petang. Sekarang kita orang on the way nak ke rumah my sister dekat Kelang untuk berbuka puasa sama-sama dekat sana with my family. I've changed my outfit tadi. Tukar. My husband pun dah tukar pakai baju Melayu dengan seluar jeans. Rasa macam nak pergi bazar Ramadan. Ada hujan. Harap-harap kat sana tak hujan lah. Kalau nak try bazar Ramadan kat Bandar Maran ni. Sebab we won't be going through Jalan Kuching di bazar Ramadan. Tahun lepas kita orang macam nak merasau-rasau lah pergi bazar Ramadan. So kita orang pergilah bazar Ramadan Jalan Kuching. Itu panjang sebenarnya. Yes, bazar tu panjang. Dia sepanjang jalan macam tu. Kita orang pergi orang pukul 5.30 macam tu. Bapak ramai gila sampai tak boleh nak berjalan. Dia ruang untuk berjalan tu memang dipenuhi orang je. So basically kalau kau pergi pun kau tak dapat nak tengok apa orang jual sebab penuh. Jalan tu penuh orang. Kita orang macam nak beli apa? Nak tengok. Of course lah kalau kita nak beli kita nak tengok dulu diorang jual apa, harga berapa. Lepas tu kita nak compare dengan kedai lain sebab sometimes ada beberapa kedai jual benda yang sama. Tak boleh. End up kita orang macam terus balik. Tapi nak keluar balik pun sebab sesak. So lama gila, ambil masa lama untuk keluar daripada bazar tu. Macam time tu pun dah almost berbuka. Kita orang macam okay lah, tengoklah dekat tepi jalan kot ada yang orang jual-jual tepi jalan tu kan. Adalah satu ni dia jual nasi kerabu. Nasi kerabu daging bakar. Daging bakar yang bakar macam tu. Diorang baru nak bakar on the spot benda-benda tu semua. And dia punya tempat pembakar tu api dia slow gila. Nak kena tunggu daging tu masak. Betul-betul dah nak. Yes. Macam tu lah cerita dia. So kita orang macam tak apa, tak nak pergi dah bazar. Kalau nak pergi pun kena pergi awal. Pergi awal like pukul 4.30 ke macam tu. Boleh lah. Harapnya dekat Kelang cerah so that kita boleh pergi bazar. Nak beli kuih-kuih walaupun I tak makan kuih tapi nak beli kuih. Tapi suami makan kuih. Kita orang dah sampai dekat kawasan perumahan Kak Long saya. Dan kucing Kak Long saya hilang. Tak balik dah 2 hari dah. So kita orang tengah slow down lah. Tapi awak ada kereta kat belakang. Tengah tengok kot terjumpa Olivia kat sini. Nama kucing tu Olivia. Nama glamour Oya. Nama kampung dia Oya. Nama glamour dia Olivia Senrose. Assalamualaikum. Kami datang nak raya. Puasa tak kan? Puasa. Ya ke puasa? Ya. Assalamualaikum. Wow. Mana Mami? Ya, mana Mami? Hah? Ni
Ni dah sampai dah. Tu Abang Long awak. Sampai rumah Kak Longnya. Tapi Kak Longnya tiada. Katanya lari daripada rumah macam Oya. Sekarang pukul 4.30. My phone. My phone. My phone. Pasal tak jaga Oya elok-elok? Kau tak jaga elok-elok? Mana? Olivia hilang lah. Olivia. Hilang. Lepas tu kamu tak sedih ke? Ada je. Tak nangis pun? Hari tu dah nangis. Hari tu dah nangis. Cukup tak? Tengok, terus tak dapat. Oh, tadi dapat jap-jap. Dapat tengah-tengah. Oh. Nak awak tak? 3. Agak-agak lah nak pergi kena TV. Aduh, dia buang aku punya guys. Aku punya dia buang guys. Ni guys. Aduh, power lah Pak Su. Tengok sikit muka Pak Su. Apa yang orang kata? Basically, anak-anak buah from my side panggil auntie dengan uncle dia. Auntie lah, auntie dengan uncle. Auntie something, uncle something. Yes. But from my husband punya side, Pak Su, Mak Long, Pak Lang. Pak Lang, Mak Ndak, macam itulah. So dia nak bawa the panggilan ke sini. So dia nak tengok reaction my anak-anak buah macam mana. Apa tadi? Shooter? Ke dia punya papan? Pergi papan. Aduh. Pak Su baru nak main. Tak, Pak Su baru nak main. Tahu ayah letak kat mana? Kenapa guys? Jom solat. Ni Pak Su ajak solat. Jom. Memang sekali ya semua. Jom. Pergi solat dengan Pak Su. Dekat radar ni kita luar. Masjid. Cepatlah guys. Pak Su tak tahu ni masjid macam mana nak pergi. Jom. Pergi jalan kat masjid je. Bye Pak Su. Dekat dia suka masuk dalam longkang. Olivia lah. Cuba tengok. Dia tu. Rantai dia pun tak kena. Ayah apa? Ayah buat keluar jap. Buat keluar dia. Olivia. Olivia ke tu? Oh ya ke? Hah? Tak kenal lah. Tak, dia kilat punya diri. Dia kena angkat settle. Lepas tu dia tak settle. Lepas tu masuk longkang. Sebab tu lah mata dia tu. Hmm. Kesian Olivia. Nampak. Olivia ke? Kenapa kulit dia macam tak nak tengok. Tak nak lah. Takut. Dia punya mata terkeluar. Mungkin gigit ke? Entah. Mata dia terkeluar. Sebab kembung lama dah dalam longkang tu. Iman tadi nampak masa dia nak pergi masjid. Oh, perasan. Mami! Ya semua orang. Jam.
Lah, tolonglah. Tolonglah. Tak muat. Kita nak pergi bazar Ramadan. Kita pun tak tahu kat mana. Tapi Kak Long kita bagi tahu kena waste dekat Rafika Book Center. So, kita pergilah kat situ. Harapnya tak hujan. Cik nak hujan tu. Tadi macam menitik-nitik sikit. Kesian. Cik. Ha? Pak Su tak suka jam-jam kereta ni. Yalah, Asyik duduk kat depan. Sekejap lagi yang seorang tu nak ikut. Okey tak? Mari. Minggu tu. Awak ada barang kan nak beli? Nak tengok je. Tengok je. Awak kan suka Ha? kuih? Pernah kau? Benar? Nyonya Mansur Kitchen. Oh, sedapnya bau percik. Oh, ada air soya. Wow. Best bazar macam ni, bazar sendu. Bazar sendu Tak, ni besar. Ha? Rojak. Yes. Macam ni lah, best lah. Kuih. Ada Yelah, je kita- ayam tadi. Ni kuih-kuih. Ada je ayam. Ada ke? Ada belum goreng. Oh, ada baby cakoy. Hey. Roti John tu ada coconut milkshake. Ada avocado. 5 pieces RM4.50. Lengkapkan jualan Biasa berbuka ni. anda dengan tepung pelita. Selamat berbuka puasa. Biasa kosong rasanya. Tepung pelita. 5 pieces RM4.50. Sedap dan Mantap. segar. Itu mantap. Oh, ada ayam. Tiada Ada ayam tadi? Ada ayam. Tanya Kak Long. Dia nak goreng tak? Air soya. Tak susah. Sabar. Macam dia gemuk. Oh. Itu RM2. Itu lagi menarik. Tapi tadi beli 5 free 1. Ni apa? Ni apa? Sepuluh dah masuk. RM9. Dah, terima kasih. Best. Luas dia punya jalan. Kalau kat KL semua untuk beratur kedai depan, untuk beratur kedai belakang. Lepas tu yang lain yang jalan tu lagu bontot semua. Tak mana dah ini? Kosong ah. Dan bazar. Bazar Ramadan Hall. Kita ada cara berlauk. Jadi sikit je, tak pergi banyak pun sebab dah banyak makanan. Kita Ni apa? Ni apa, Syed? Bazar Ramadan. Ni bazar Ramadan. Ni kuih apa, Syed? Tak tahu. Buah Melaka. Buah Melaka ataupun onde-onde. Onde. Yes, onde-onde. Dengan sedap. Sedap kan? Dengan ni. Macam mana? Ini apa? Padu. Ni apa nama dia? Itu nama dia Seri. Seri muka. Semuka Yes, kuih seri muka. macam muka kita. Yep, macam muka kita. And then kita ada yang duk cium-cium sangat dengan musyik ni. Yang dia cium-cium sangat musyik ni. Apa yang musyik? Ni. Ha. Tak tahu. Ni cakoy. Kita ada cakoy dengan apa tau yang ada kacang kat dalam dia tu. Kacang coklat. Kak Jen dia tadi, sedapnya dia bau. Pau kacang merah. Pau kacang merah. Macam Macam nak. Itu pun tak tahu ke? Pau kacang merah yang digoreng. Macam nak aje. Dan kita ada soya panas. Oh. Mesti ambil lah satu.
kat bazar Ramadan. Okay dah. Ni simpan untuk orang makan nanti. Terima kasih. Sama. Tak puasa lah. Tak puasa lah musik ni. Nak juga macam musik. Allah. Tak ada. Allah, nak juga macam musik. Baca apa dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. So yummy. Okay dah, satu je. Nanti kita makan masa berbuka, okey? Nanti kalau makan banyak-banyak habis. Habis, tak sempat lah orang nak makan. Lapar. Lapar lah, tak ada makanan. Lah je makan. Kacang coklat. Ulala nak ucik tak portion lah. Awak tengok dah dibaham tu. Tuang tu punya tu. Itu Pak Su punya lah. Pasu. Sedap lah nampaknya. Tengok ni. Masuk. Viralkan dia guys. Tak puasa guys, tak puasa. Mari kita tengok what we got kat Long's Kitchen. Dah siap tersusun, cantik. Stesen air. So ni pun kena letak dekat stesen air. Tengok sikit ni apa Long? Sup tulang. Wah, sup tulang. Yummy. Tulang miso. Oh. Dari sedap tu. Tulang makan. Yummy. Makan dibuat ayam KFC. Guna tepung pestari. 6:04 PM. Hai, makan lagi? Kita menunggu untuk Mana boleh tunjukkan orang berbuka. kalau orang tak puasa? sambil menunggu untuk berpuasa pula, menunggu untuk berbuka, kita tengok Running Man. Lama gila geng tak tengok Running Man. Ni tak puasa pun. Ada? Uncle Iman kat mana-mana lah kena kacau. Penat kawan. Oh, ada lagi. Songin dah keluar. Tak puasa. Tunjuk kat kawan-kawan dia yang dia tak puasa. Dia dekat Mariam lah tak puasa. Tunjuk kat kawan Mushi tak puasa. Nanti dia tengok video tilat, ambil lah. Ambil lah. Okay, sekarang Kak Long buat colek-colek. Ni rupanya colek-colek. Kak Long, aku ingat kau colek buah. Boleh tu. Ini lah colek. Tak tahu. Colek. Kau colek buah lah. Ni lah colek namanya. Colek buah. Colek more. Colek more, not colek buah. Mana lah I tahu? Orang KL. Orang bring ke? Sangat. Orang KL. Tak puasa. Viral kan dia tak puasa. Hipuk lah. Colek, kita gunting colek. Nangis sangat lah tu orang nangis. Kita potong into half. Ni goreng ni guna tepung adabi, tepung goreng pisang adabi. Saya ambil lah. Ayam goreng KFC dah siap. Buka tak? Rajinlah Kak Dian, tolong. Berapa? 6, 48. Wah, sekarang dah 6.48. Got around 45 minutes before berbuka. Sekarang dah pukul 7.21. Ada 9 minit lagi before berbuka. Let me show you the full menu for today's iftar. Kita ada nasi putih,
Lepas tu ada sup tulang. Yummy. Sup tulang by Kak Long. Kita ada homemade ayam goreng KFC. Ikan masin goreng. Ikan manis. Ikan masin goreng. Ikan masin goreng. Okay, ini lagi apa Sophie? One eternity later. Ini Daging ibu. daging harimau menangis dengan dia punya sos. Harimau. Kita ada sausage. Kita ada colek-colek yang lain juga. Oh, colek duit. Colek Ini kita ada sambal kicap dan kita ada sayur. Kita ada cakoy dengan pau goreng. Kita ada kurma. Kita ada kuih seri muka. Kita ada onde-onde. Kita ada kuih cara berlauk. Kita ada air tebu, air soya panas, and then air gas, kek batik, indulgence, durian crepe, cake butter from Kak Dian. Yep, that's all. Hey, tak puasa? Hey, budak tak puasa? Cakap apa bang? Air. Lapar? Boleh tak air? Dia macam ulang Dia expose dia. So, mau reply je lah. Membenci orang itu sarang dosa. Membenci orang itu sarang dosa. Mencaci orang itu sarang dosa. Speechless guys, speechless. We are speechless. We are currently speechless. Tak best lah macam ni. Tak tahu enggak. Ambil nak makan kat sana. makan kat depan TV lah kamu. Okay, ada 3 minit lagi sebelum berbuka. Allah, anak awak yang tak puasa tu sibuk dulu. Sufi jangan minum lagi tau. Tak buka lagi tu. Lah, it's not even maghrib. Dah minum. Tak puasa ni. Ni kena tangkap ni. Polis, tangkap budak tak puasa ni, polis. Daging harimau menangis, colek, timun, sambal kicap, tulang, sup tulang dengan nasi. Jeruk garlic. Makan awak? I don't eat garlic. Tahu kau tu kau tahu kau ambil tadi. Ambil sekarang. Aku suka. Dia makan dengan nasi. Kau makan tu rasa macam sedap okey je. No. Tak lah satu. Tak rasa bawang putih sangat pun. Tak rasa apa? Ha. Rasa macam Rasa apa? macam nati pun je tak? Sama juga. Ya. Bagus lah. Okey, Man. Baik dengan api. Ambil sikit. Ambil Ya. Oh, makan lah. Dah ambil. Okey je. Telan je lah. Tak payah ambil sikit. Rasa apa pun. Tak rasa apa lah. Ya. Rasa bawang putih. Bawang putih pun. Ya. Good. Habis Padu kan? Okey lah. Rasa jeruk. Ni yang Jeruk dalam. lah. Tanda kosong tak? Kena petai juga. Nice. Apa rasa?
Okay, macam jeruk. Tapi dia macam bergas sikit. Durian creep by Kakak Fuad. Dia tak jual tapi dia buat. Real durian. Sedap. Sikit je isinya. Tapi baunya semerbak. Yelah, durian. Sejuk. Sejuk sikit. Dia beku. Sedap. Mula durian. It's good. Semula. Aduh, kenyang guys. Full. Hari ni paling full makan. Raya dah puasa keempat. Full. Empat ni? Ramadan keempat. Dan sekarang tengah setting up untuk celebrate birthday pula. Happy birthday. Sophie Durnstan. Wee! Dekat itu orang tahu lah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Your cake is halal. Cabut lah. Biar lain biar. Adalah maksud dia. Kau mana Uya? Tak payahlah, lain kali lah balik dah pedas. Kena benda? Tak tahu. Tiba-tiba ada ni. Ada orang mundur belakang ke. Wah. Rasanya Bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Alhamdulillah settle berbuka puasa kat rumah Kak Long. Sekarang dah pukul 9.44 malam. Kita nak balik kat rumah pula. I think that's all for today's vlog. Today's Ramadan vlog. Bye. Assalamualaikum. Elok. Alhamdulillah semua sedap. Kenyang gila. Rasanya dalam 4 hari berbuka puasa ni, hari ni yang paling banyak aku makan. So the next days kita perlu kurangkan makannya. Okay. See you in my other Ramadan vlog. Wow, kalau I rajin. So don't forget to like, subscribe and share. Kalau you guys suka this kind of vlog, please lah subscribe. Okay, so that I can make more vlogs. It's going to be fun kalau orang tengok, kan? So jangan lupa subscribe. Bye bye. See you.